位于居港7公里区的橙翠庙庙隆重举行清水祖师圣诞庆典活动，从诵经祈福开始，随后信众共同参与祭拜与参叙，气氛庄严而温馨。位于居港市 Soekarno-Hatta 路7公里嘎列巴鲁村的橙翠标庙，于本周日上午隆重庆祝清水祖师的圣诞。庆典于早上7点由敬天宫祈福仪式揭开序幕，信众通过礼拜表达对守护神清水祖师的敬仰与感恩。接近中午时分举行祝寿仪式，信众集体为平安、福泽与财运祈愿。正常庆典在祭宾，也就是共享午餐的活动中圆满结束，象征着感恩与团结的精神。清水诸神被尊为神算之神或卜卦之神，深受信众敬仰，相信它能带来指引与庇佑。橙翠标庙负责人杨德西阿达表示，希望这项传统庆典能够持续传承下去，成为宗教信仰与文化传承的重要载体。与此同时，参与庆典的信众也表达喜悦之情，并希望此类庆典能年年举行。Tanggal 6, kami merayakan ulang tahun Cincu Cosi. Cincu Cosi, naiknya bulan 5 tanggal 6. Dewa Nujum yang kami ini. Bisa dijelasin nggak? Siapa dewa Cincu Cosi? Ya, Cincu Cosi itu nama dewanya. Iya. Terus ini kami percaya dia sebagai dewa ahli nujum. Harapan kami sebagai orang yang mengurus ini pengen ke depan tetap dilaksanakan. Agar usahanya lebih sukses. Ya, semoga tetap dalam lindungan Cincu Cosi, kami dalam keadaan sehat, ya, murah rezeki, itu harapan kami. 增进信仰与族群凝聚力。清水祖师圣诞庆典不仅是宗教祭祀活动，更是中华文化与祖传传统在居港华人社群中延续的重要象征。Hafid Zainul, PAL TV